Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Berhormat Balan Pengurusi Tetap yang dikasihi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, Yang Amat Berhormat Tan Sri Timbalan Presiden, Yang Berhormat Datuk Seri Naib Presiden, Yang Berhormat Ketua Pemuda, Yang Berhormat Ketua Puteri, yang dikasihi yang berbahagia Ketua Wanita Datuk Seri Syarizat, Yang Berhormat Datuk Seri Setiausaha Agung, Barisan Ahli-Ahli Majlis Kerja Tertinggi, Yang Berhormat Datuk Paduka Ahmad Bashar Mat Hanifah, Urusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah, para perwakilan Merati yang dirahmati Allah sekalian. Saya Osman bin Haji Aziz daripada UMNO bahagian Jelun, wakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah, turut bahas menyokong usul ucapan dasar Yang Amat Berhormat Presiden pagi tadi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah perkenan dan izinnya kita sekali lagi masih berada di dalam Dewan Yang Mulia ini untuk turut membahas isu-isu yang telah dibawa dalam ucapan dasar oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden pagi tadi. Negara kita Malaysia adalah sebuah negara bumi yang bertuah, terletak di antara lokasi yang paling strategik di dunia. Selat Melaka yang merupakan selat yang paling sibuk, merupakan laluan perjalanan kapal dagang utama dunia. Selain daripada itu, Malaysia juga adalah sebuah negara yang sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menghadapi bencana-bencana besar seperti taufan, gunung berapi dan juga gempa bumi. Tidak seperti negara-negara lain di rantau ini. Kita juga dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan khazanah bumi yang tidak ternilai harganya. Mula dengan biji timah dan kini dengan hasil petroleum, negara kita mendapat kemakmuran dan kemewahan daripada hasil bumi kurniaan Allah ini. Apa yang lebih penting ialah negara kita juga sentiasa diterajui pemerintahannya oleh Perdana Menteri yang dinamik dan sesuai dengan peredaran masa. Alhamdulillah, negara Malaysia sentiasa dirahmati dan bernasib baik kerana walaupun dalam tempoh singkat negara mencapai kemerdekaan dan walaupun juga telah menyaksikan pelbagai krisis yang boleh menghancurkan negara, termasuk juga krisis ekonomi, krisis politik dan juga masalah ketegangan kaum, namun dengan usaha gigih dan kebijaksanaan pucuk pimpinan negara dan dengan sokongan rakyat, maka negara mampu mengatasi cabaran-cabaran tersebut dengan berkesan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib telah mengambil alih pucuk pimpinan negara 3 tahun yang lalu ketika negara sedang diuji dengan pelbagai masalah, baik dari sudut ekonomi maupun ketidaktentuan iklim ekonomi dan juga masalah politik yang melanda kita ketika itu. Namun Datuk Seri Najib mengambil langkah dengan penuh bertanggungjawab dan istiqamah dengan memperkenalkan dasar-dasar baharu, melibatkan jentera pentadbiran kerajaan, menambah baik pencapaian ekonomi negara dan mengembalikan semula kepercayaan rakyat kepada UMNO dan juga Barisan Nasional. Setelah mengambil alih kepimpinan negara, Yang Amat Berhormat Presiden melalui pendekatan di luar kota telah meneruskan legasi kepimpinan negara dengan memperkenalkan agenda transformasi yang besar. Beliau telah memperkenalkan inisiatif-inisiatif re-engineering melalui ETP, GTP dan juga PTP bagi menyediakan Malaysia menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Semasa mengambil alih kepimpinan negara, Presiden UMNO semasa mengambil alih kepimpinan Presiden UMNO, Datuk Seri Najib sering berpesan kepada kita untuk turun ke padang dan merasai denyut nadi rakyat dengan moto Satu Malaysia. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, menampakkan falsafah dan aspirasi beliau untuk melihat rakyat keseluruhan mendapat faedah dari pelan transformasi ini. Tidak cukup dengan pelbagai langkah yang diambil,
antaranya BRIM, BEBIM, KLIM, SLIM dan sebagainya, Datuk Seri Najib turun ke Padang membuat program walkabout di setiap negeri yang dikunjungi dalam lawatan beliau. Dia juga membuat lawatan jelajah janji ditepati, hatta bersama dengan orang muda penonton bola sepak di jalanan. Pengikut Twitter dan Facebook beliau kini menjangkau lebih 1 juta orang. Selain daripada itu juga, walaupun sibuk dalam negara, Datuk Seri Najib juga mengambil berat tentang nasib yang tidak baik yang dihadapi oleh berbagai negara, di mana sehingga kini sudah 28 negara telah pun dikunjungi oleh Duta Datuk Najib, iaitu Datuk Aziz, untuk membantu apabila negara-negara ini menghadapi malapetaka. Dan kita difahamkan Datuk Aziz katanya nak dihantar pula ke Gaza. Maka marilah kita berdoa semoga Datuk Aziz dan rombongannya dapat pergi dan pulang dengan selamat selepas sampai di Gaza nanti. Melalui ITP pula, dasar yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Presiden ialah untuk menjadikan sektor swasta enjin pertumbuhan, kerjasama rapat antara sektor awam dan swasta, iaitu dulunya dikatakan Malaysia Incorporation, menyediakan iklim yang sesuai untuk menggamin semula pelaburan asing, menghubungkan semula negara dengan komuniti perniagaan global, peraturan baru yang lebih mantap dan jelas, dan melaksanakan projek mega melalui pembiayaan sektor swasta. Dan antara contohnya ialah sistem pengangkutan MRT yang berjumlah lebih 36 bilion, hub kewangan antarabangsa dan pusat pertumbuhan bandar baru di Lembah Kelang. Semua inisiatif ini adalah dalam kerangka untuk mengeluarkan Malaysia daripada middle income trap dengan izin kepada negara maju berpandang tinggi, dengan harapan kita akan mencapai per capita income sebanyak $15,000 pada tahun 2020 nanti. Antara ciri-ciri yang untuk melaksana dan memastikan kejayaan dalam ITP adalah urus takbir yang cekap, ketulusan, inovasi dan keupayaan bersaing di peringkat global, serta kerjasama erat antara GLC dan syarikat swasta. Pelbagai kejayaan telah kita mula nampak hari ini. Untuk memantapkan lagi keberkesanan bagi menyokong kejayaan ITP, maka Datuk Seri Presiden telah memperkenalkan GTP, dan dalam GTP ini kita sedar dan kita semua sedia maklum mengandungi kerangka-kerangka yang melibatkan NKRI dalam 7 perkara. Jadi sudah tentulah kita harapkan supaya dalam proses GTP ini pihak sistem untuk menyokong sistem penyampaian di sektor awam akan menjadi lebih berkesan. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, dalam plan transformasi politik pula, Yang Amat Berhormat Presiden telah memperkenalkan keterangkuman ataupun inclusiveness, di mana perwakilan sekalian diberikan peluang untuk, termasuk juga peluang untuk memilih pemimpin. Hari ini dibuka kepada sampai ke kepimpinan akar undi. Maka kita harapkan nanti UMNO akan diyakini semula oleh semua pihak dan akan dihormati oleh kawan dan juga lawan. Tuan-tuan sidang perwakilan yang telah saya hormati sekalian, Yang Amat Berhormat Presiden telah pun membuka laluan yang jelas kepada kita semua. Marilah kita sama-sama bertekad dan berjanji untuk membantu beliau bagi memastikan wawasan ini tercapai, dan kita tidak lagi boleh sekadar hanya berdiri teguh di belakang Datuk Seri dan berjalan seiring dengan beliau, tetapi kita hendaklah berdiri di depan menjadi benteng kepada apa jua ancaman daripada mana-mana pihak yang tidak ingin melihat wawasan ini tercapai. Minum air sikit. Minum air. Sidang perwakilan sekalian, saya daripada Kedah, jadi kena bercakap daripada tajuk Kedah sikit. Ini adalah pesan daripada Yang Berhormat Datuk Paduka Pengerusi Perhubungan Kedah. BN tewas di Kedah pada tahun 2008 dengan hanya 5 kerusi. Kita kalah 5 kerusi ini dengan jumlah majoriti terkumpul 1465 undi. Kalau dari segi peratus, Kerajaan Pakatan ataupun Kerajaan PAS di Kedah hari ini memerintah Kedah dengan hanya kosong
daripada sejumlah 873,694 pengundi tahun 2008. Namun kita tahu itulah demokrasi. Kita terima hakikat walaupun pahit untuk kita telan. Dalam postmortem yang kita buat, 5 kerusi yang kita kalah ini, antara puncanya ialah ahli UMNO sendiri yang tak keluar mengundi berjumlah 4,000 orang daripada sejumlah 17,000 pengundi yang tak keluar mengundi. Dan daripada itu juga kita dapat sejumlah 2,000 undi rosak. Maka sudah tentulah semangat baru yang dibawa oleh UMNO tahun lepas, kita telah diminta untuk bangun berdiri, berbai'ah, berikrar, beraku janji untuk memastikan bahawa perkara seumpama ini tidak akan berulang dalam pilihan raya yang akan datang. Sebenarnya tuan-tuan para perwakilan yang saya hormati sekalian, cara mudahnya bai'ah yang kita bawa pada tahun 2008 itu sesungguhnya berkait rapat dengan moto kita, iaitu bersatu, bersetia, berkhidmat. Cumanya kita tak dapat nak menghayati, nak mengamal, seterusnya nak mempraktikkan. Yang inilah yang menjadi cabaran kepada diri kita. Kita kena tanya, adakah sesudah kita berbai'ah, kita bangun, kemudian kita berdiri di depan Presiden, kita berjanji dengan nama Allah, wallahi wa tallahi wa billahi, adakah kita nak buat dalam pilihan raya yang akan datang? Kita kena ingat bahawa sesungguhnya kita kena balik kepada falsafah asas perjuangan kita, iaitu kita kena faham, menghayati, mengamal, mempraktik segala yang terkandung dalam perlembagaan parti kita sendiri. Maka sudah tentulah kita nak menyokong sepenuhnya calon yang dibawa oleh Barisan Nasional. Kita tak kira siapa calonnya. Selalu apabila timbul masa pilihan raya, soalan cepu mas yang sering ditanya, siapa nak jadi calon? Tapi kita berjanji, kita kata kita setia, kita dengar arahan pucuk pimpinan, kita tahu, kita kata saya nak bangga tuan-tuan secara majazi atas dunia ini kita dah serah kepada Presiden. Hakikatnya, secara hakikat kita serah kepada Allah Ta'ala. Kita kena pasrah dengan ketentuannya. Allah Ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa akhirul ayat. Kita doa mai dalam tahlil lepas semayang kita buat, tapi dari segi amalan dia jadi satu masalah. Maka kali ini tuan-tuan dan puan-puan sidang perwakilan sekalian, kita serahlah kepada budi bicara Datuk Seri Presiden. Semalam dalam taklimat, 2 hari lepas taklimat Presiden disebut bagaimana cara proses pemilihan dibuat. Maka kita serah kepada Presiden dan kita sokonglah siapa yang telah diputuskan oleh Presiden parti yang kita sayangi. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, di Kedah walaupun kita tewas, kita tak jadi kerajaan, wakil rakyat, ketua bahagian, bingkas bangun. Walaupun pada peringkat awal tahun 2008-2009 kita rasa lemah, kita rasa tak bermaya, kita kena satu kejutan, tapi wakil rakyat yang menang dan juga ketua-ketua bahagian bangun berusaha dengan kerjasama saya, pemuda, wanita dan puteri, nak bagi yakinkan balik rakyat bagaimana kita nak dapatkan sokongan mereka, terutama sekali bila kita nak menghadapi pilihan raya yang akan datang. Jadi dalam konteks ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden minta tolonglah tengok bagi rakyat di Kedah ni, mereka ni dah lah tak ada apa, kalah. Jadi tengoklah sama Datuk Seri dalam apa jua bentuk yang Datuk Seri rasakan boleh membantu mereka, termasuk juga ketua-ketua bahagian dan kepimpinan saya supaya kita dapat bekerja dengan lebih licin untuk memastikan sokongan padu dapat kita terima menjelang pilihan raya yang akan datang. Yang Amat Berhormat Presiden, wakilan yang saya hormati sekalian, kami walaupun kalah, tapi Presiden dan Timbalan Presiden tak pernah jemu-jemu melawat Kedah. Tahun 2011 Presiden pergi 3 kali, 2011 Timbalan Presiden turun 2 kali. Tahun 2012 setakat hari ini Presiden telah pun turun sebanyak 5 kali dan Timbalan Presiden 3 kali. Apa maknanya tuan-tuan sekalian? Maknanya Datuk Seri Presiden melihat Kedah ada potensi untuk kita ambil balik. Datuk Seri turun ke bawah
berjumpa rakyat seluruh pelosok negeri, semua segmen masyarakat, sampai driver teksi pun Tan Sri Muhyiddin pergi tengok. Ni nak pergi pula dah 20 hari bulan 12 nak pergi pula dah ni. Jadi kita tahu kita mendapat sokongan padu daripada Presiden dan Timbalan Presiden. Kita juga tak lupa Yang Berhormat Menteri-Menteri yang berkenaan, Datuk Seri Syamiah Abdal, Datuk Noh, Datuk Seri Noh, Menteri yang berkaitan dengan Kedah ni, padi lah, semua pertanian luar banyak. Mereka ni pun kerap turun. Dan kita terima kasih kepada penjawat awam, kepada ketua-ketua jabatan, agensi kerajaan yang sentiasa membantu kita. Kita tahu tanpa bantuan mereka buat ketika ini, kita tak bermaya untuk bergerak. Namun kita sedar dengan adanya Presiden, Timbalan Presiden dan Menteri-Menteri, rakan-rakan MKT turun ceramah. Datuk Timbalan Pengurusi minggu lepas dia pergi ceramah juga. Dia ceramah walaupun ain dia lain, dia ni daripada Parit Raja pergi di Merbuk jadi lain, tapi orang dengar macam mana perkongsian kejayaan orang Johor dengan Kedah. Jadi terima kasih Timbalan Pengurusi tetap. Teruskan. Kemakluman Datuk Seri Presiden, kita sudah ready. Kita dah tubuhkan jawatankuasa. Tapi kena gulung betul. Kena gulung. Baik, Datuk Presiden, Datuk Seri, Datuk Timbalan Pengurusi. Tapi pula lah Kedah pun. Kita tak lagi tapi sehingga kini Kedah dengan Jun 2012 kita ada 1,025,211 pengundi yang telah mendaftar, iaitu pertambahan 151,000 berbanding 2008. Sudah tentulah antara cabarannya kita nak menggamit, nak dapatkan sokongan daripada pengundi atas pegang. Kita dah kenal pasti sebanyak 292,012 orang kita kategorikan sebagai pengundi Melayu atas pagang. Tolak ahli UMNO, tolak penyokong PAN. Ini atas pagang. Yang ni saya nak abang kat Datuk Seri Syazad, dia tak nak lah. Dia pergi mana pula dah? Dia pergi semayang, okey. Terima kasih dekat wanita. Mereka ni turun pagi, petang, siang, malam buat kajian sikap. Mereka pergi jumpa pengundi ni dalam sinaran ni, mereka turun. Dan apa mereka gempak lah dengan cara jalinan rakyat mereka. Gerak mesra mereka, buat handbill mereka, salam sayang ni semua. Puan-puan sekalian, kita di Kedah amat berterima kasih. Jadi kita harapkan Datuk Seri Syariat pun boleh tolong atau bantu lagi wanita Kedah ni. Mereka pun teruk Datuk Seri. Kita juga sedang kita mempunyai 157,556 pengundi Cina, 64,742 pengundi India, 15,628 keturunan lain terutama orang Siam. Yang ni pun kita nak dekati. Kita sedang berusaha bersama dengan rakan-rakan komponen BN kita, MCA Gerakan, PPP, IPF, rakan semualah. Dah ni cukup banyak. Rakan BN pun banyak, NGO pun ramai. Dia tumbuh macam senawan. Semua pakat nak main tolong kita. Tapi bila mereka cakap tajuk minta tolong, mereka pun minta kita tolong, kita pun nak kena cari Datuk Seri Presiden untuk minta tolong untuk selesai masalah ni. Jadi tuan-tuan sidang perwakilan yang hormat sekalian, pengundi muda merupakan satu force baru. Kita tahu ada lebih kurang 40% di Kedah orang muda bawah 40 tahun. Yang ni peranan pemuda dan puteri nak kena kita tingkatkan. Kita nak kena buat jaringan networking dengan NGO muda, tak kira sama ada daripada kelab belia, kelab bola dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, Kedah ditadbir oleh PAN cara zahirnya, walaupun konon ada pakatan. PAN mentadbir Kedah. Tapi yang pelik buat PAN ni dan sidang perwakilan sekalian, walaupun mereka kerajaan, mereka tak buat kerja. Kerja mereka pecah bendera, kerja mereka ceramah. Ceramah mereka mengatakan orang, mencaci, memaki UMNO. Mereka kata kat pemimpin negara, mereka kata semua, mereka kata. Yang mereka tak kata adalah kat sama-sama mereka. Tapi sebenarnya sama-sama mereka pun mereka dah mula kata. Jadi kita tahu mereka punya kalut pergi ceramah, kempen sana sini, kata kat UMNO, kata ni sampai mereka terlupa nak buat kerja. Jadi semasa kita memerintah dulu, apa yang kita buat ni semua tak kena.
Dan hari ini mereka teruskan usaha-usaha tersebut tanpa mereka sedar bahawa mereka lah sebenarnya kerajaan, mereka lah nak kena selesai masalah rakyat. Tapi mereka terlupa kerana itulah cara gaya pengurusan dan pemerintahan di bawah PAS dan juga Pakatan. Cuma untuk rakyat Kedah, untuk rakyat Kedah di luar sana, rakyat Kedah yang budiman, kita nak tanya beberapa persoalan. Rakyat Kedah tolong dengar. Bukankah mereka dengan rakusnya menebang balak ribuan ekar, kononnya nak buat dusun dan ladang rakyat, tanpa mereka fikir tentang alam sekitar, kesan yang membawa buruk dari segi bekalan air domestik dan juga bekalan air untuk petani mada? Bukankah Queen yang mereka agung-agungkan hari ini menghadapi aliran tunai yang teruk kerana terpaksa membayar gaji staf yang tinggi, dan hari ini Queen juga menghadapi masalah kekurangan pelajar kerana yurannya yang terlalu tinggi? Bukankah kampus baru Queen yang dibina di Kuala Ketiak itu dibina tanpa perancangan, tanpa memikirkan tentang pembiayaan balik hutang, dan akhir sekali mungkin boleh memufliskan negeri Kedah? Bukankah mereka gagal dan rugi berjuta ringgit, kononnya pergi melapor nak membalak di Papua New Guinea? Bukankah campur tangan politik kerajaan PAS hari ini di Kedah dalam urusan KCS, Kedah Civil Service, menyebabkan perjalanan pentadbiran negeri berada dalam kucar kacir? Bukankah cerita rebutan kuasa menjadi MB Kedah di kalangan pimpinan PAS menjadi lebih penting daripada topik untuk perancangan memajukan negeri dan rakyat? Bukankah MB Kedah hari ini meragu kesetiaan dan kewibawaan esko-nya sendiri? Bukankah pelabur asing kini dah lari daripada Kulim High-Tech Park ke tempat lain kerana ketidakmampuan kerajaan negeri mengurus infrastruktur asas seperti bekalan air bersih dan sebagainya? Bukankah bercambah pertumbuhan pusat karaoke, rumah urut dan sebagainya di Kedah pada hari ini? Bukankah hari ini Kedah, Dewan Negeri Kedah yang mulia dan juga rakyat Kedah telah diperdaya, kononnya Kedah akan mendapat revenue hasil 20 juta kerana kita menjual ayak kepada kerajaan negeri Pulau Pinang, walhal mesyuarat pun baru nak mula? Itu kata esko kanan kerajaan Kedah pagi tadi dalam Surat Abang. Dan akhir sekali, ini saya marah. Bukankah Kedah dulu juara double treble? Datuk Alwi kata dia treble, kita double treble. 2007-2008 menjadi juara dan hebat dalam persada bola sepak negara, tapi hari ini dua ada di Liga Perdana. Jadi tuan-tuan para perwakilan rakyat Kedah yang saya hormati sekalian di luar sana, kalau kita tanya soalan ni kepada MB, jawapannya saya tak tahu. Itu MB kami, dia tak tahu. Itu dia tahu apa? Kamu balik pergi tabuh lagi. Dia orang 95 orang kawasan. Banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak lagi soalan yang akan ditanya, banyak lagi soalan yang secara terperinci akan dibongkar dan didedahkan oleh kita apabila tiba masanya nanti. Jadi kepada rakyat Kedah yang mungkin satu ketika dulu 2008 marah kepada Barisan Nasional, mungkin kami ini telah membuat silap, kami pun seperti Presiden minta maaf banyak-banyak kepada orang Kedah. Tapi kami pun merayu kepada orang Kedah, bagilah peluang kali kedua kepada kami. Kami berjanji kami akan menjadikan Kedah lebih cemerlang. Kami berjanji tidak akan merosakkan lagi hasrat dan harapan kepercayaan rakyat Kedah kepada kami. Kami janji untuk menjadikan negeri Kedah sehebat negeri-negeri yang maju di dalam negara kita, insya-Allah. Dan kita yakin dengan bantuan yang amat berhormat Presiden dan seluruh jentera kabinet Perdana Menteri untuk membantu Kedah, maka Kedah akan mampu kembali menjadi negeri yang lebih hebat. Jadi kita minta kepada rakyat Kedah, bagilah peluang kerana kita tahu tidak ada parti lain yang mampu untuk membela nasib rakyat melainkan UMNO dan Barisan Nasional sahaja. Kepada pemimpin Kedah, kepada perwakilan, kepada ahli, kepada pemerhati di luar,
dan seluruh ahli. Maka marilah kita berjanji kepada di hadapan Yang Amat Berhormat Presiden bahawa kita akan bingkas bangun dengan tegas untuk bekerja kuat memastikan kita menang dalam pilihan nanti dan mengambil balik tampuk pemerintahan negeri Kedah. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan sekalian, usaha di tangan kita. Kita sentiasa berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah, memberi ruang dan peluang kepada kita untuk sekali lagi nak buktikan kepada rakyat Kedah bahawa kita mampu mentadbir jauh lebih baik daripada Pakatan, Pembangkang dan juga PAS yang ada pada hari ini. Saya bagi pihak Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Presiden. Tan Sri ini dia orang Yan. Tetap. Tan Sri Pengurusi Tetap. Tan Sri Pengurusi Tetap. Presiden tu Datuk Sri. Sini tidak faham. Aku ke Melayu. Tan Sri Pengurusi Yang Amat Berhormat Datuk Sri Presiden Kedah berjanji insya-Allah kita akan bekerja bersungguh-sungguh untuk menunaikan kepercayaan harapan Yang Amat Berhormat Presiden kepada kami sekalian. InsyaAllah kami akan bersatu padu, bergerak sederap sehingga sekata penuh disiplin untuk memastikan kita kembalikan Kedah ke tangan Barisan Nasional. Kedah mohon menyokong. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pakaian sekalian, tengoklah ke dia Datuk tu. Kui kering buat dia. Minum air pun